Bila dah pasang penuh, bentuk troli tu terus jadi kemas, nampak seakan produk premium pada harga bajet. Seterusnya aku pasang tayar depan. Proses dia senang, tinggal masuk pada housing dan push sampai ngam. Siap ada semacam nut untuk ketat skru pada tayar. Bila dah terpasang, aku gerakkan tayar terasa smooth dan lancar. Lepas tu aku pasang tayar belakang pula. Pun sama juga, push sampai ngam. Keempat-empat tayar nampak balance dan tinggi pun sama. Cuma kelebaran sudut bukaan tayar depan dan belakang memang lain. Di bahagian tengah rangka, aku ikat tali central strap yang biasanya orang lupa. Tapi tali ni penting sebab bila nak lipat nanti, tarik tali tu je terus rangka naik dan troli dapat dilipat dengan cepat dan mudah. Aku test tarik biasa, memang terasa fungsinya. Bila tali tu dah diikat pada rangka tengah, aku tahu nanti bila lipat, tak payah pegang banyak bahagian, hanya tali tu dan semuanya ikut bergerak sekali. Bila semua dah terpasang, aku mula test tolak dan tarik troli tu. Aku tarik ke depan, troli ikut smooth tanpa melayang-layang.